Banyak orang keliru dengan spek rim. Apa itu JJ? Apa itu offset? Apa perbezaan dia? So hari ni Wan Cina nak cerita perbezaan offset dengan juga JJ. So di kiri Wan Cina ni ada satu set rim Jepun Work ZR10 yang baru sampai kedai Wan Cina. Tapi ini bukan tajuk kita hari ini. Memang rim ni cantik lah. Tetapi kita nak cerita dulu JJ. Okey. Apa itu JJ? Kita tahu, okey, rim ni adalah 18 kali 8,5 JJ, offset 47. Okey, 18 inci. 18 inci memang saiz dia lah. 8,5 JJ tu lebar rim. Okey, JJ adalah lebar rim. Okey, 18 inci, 8,5 JJ. 8,5 tu 8,5 inci lah. Okey. So, kita bergerak pula kepada offset. Offset memang dia suka sikit nak difahamkan, tetapi sekarang hari ini Wan Cina nak senangkan sikit untuk orang. Okey, kita boleh nampak rim ni dia ada middle point dia kan. Okey, dari middle point ini kepada hub ini kan. Okey, hub dalam ini, jarak antara middle point dengan hub ni adalah offset. Okey. Offset tu kalau dia punya jarak lagi besar, rim tu tengah ni dia akan nampak terkeluar sikit. Dia tak nampak concave, dia tak nampak rim ini ke dalam. Okey, kalau nombor dia lagi kurang, contoh offset 20, ini adalah offset 47. Kalau offset 20, rim ini memang nampak tengah dia ni tenggelam ke dalam sangat sebab jarak hub ini kan dengan middle point ni dah kurang. Okey, kalau korang boleh nampak yang 4x4 semua kan, ada yang offset kosong, ada yang offset dia negatif. Memang pasang dekat kita memang nampak keluar gila lah. Okey. So, kita macam mana nak pilih satu spek yang sesuai untuk kita-kita? Ini korang bolehlah bagi kita orang yang profesional untuk cadangkan kepada korang. Tetapi satu juga kita nak bagi tahu ialah kita akan cadangkan spek untuk korang yang korang nak. Okey, contoh ada orang nak main rota, ada orang nak main lebar-lebar. So dia nak cari spek lebar. Tak ada masalah, kita boleh cadangkan. Tetapi ada juga orang yang nak pasang ngam-ngam feather ataupun masuk ke dalam sikit, kita pun boleh cadangkan spek begitu. So itu sahaja untuk video kali ni. Kita nak jelaskan benda yang banyak orang keliru, banyak orang tanya Wan Cina ni kepada korang. Okay, so kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.